Video kali ni kita nak tunjukkan fungsi seterusnya, iaitu RPS jadi sebagai multimeter. Okey, fungsi untuk mengukur dan menguji. Okey. Jadi kat sini dekat RPS ni ada prop, bahagian prop, cucuk prop yang ada tulis multimeter. So kita just gunakan prop multimeter je, tak kisah prop yang macam mana. Jadi masukkan positif negatif dekat bahagian prop. Kemudian kita pilih dekat atas ni. Okey, dekat atas ni ada passive measurement dan active measurement. Okey, apa maksud passive dan active? Iaitu pasif ni kita mengukur bacaan-bacaan yang tiada power. Okay, yang tiada power. Contohnya kita nak ukur resistan, kita nak ukur diode, kita nak ukur sambungan, okay, dan tak memerlukan power. Okay. Untuk aktif pula, active measurement, contohnya kita nak ukur ukuran yang memerlukan power. Contohnya kita nak ukur voltage bateri, begitu, yang bukan ada power lah. Lagi apa? Kita nak ukur bebas charging. Okay, charging, jadi kita nak tengok dia punya charging way dia elok ke tidak. So kita menggunakan active measurement. So saya nak tunjukkan dulu macam mana kita gunakan. Kita nak ukur bateri dulu sebagai contoh. Okay, kita nak ukur baterinya cukup ke tidak, sihat ataupun tidak. So kita pilih dekat active measurement. Okay, pilih kat active measurement, dia akan keluar interface beginilah. So macam biasa, macam kita guna multimeter juga. Jadi di sini kita ukur positif pergi positif, negatif pergi negatif. Jadi nampaklah dekat situ dia punya nilai voltage baterinya, iaitu 3.728, kan? Okey. Tapi di sini saya nak tunjukkan kalau probe kita terbalik apa yang berlaku. Okey. Kita letakkan positif ke negatif, negatif ke positif. Apa yang berlaku adalah dia tak dapat baca. Dia lain sikitlah dengan multimeter. Kalau multimeter dia akan keluar negatif. Okey, kalau multimeter keluar negatif, tapi kalau di sini dia tak dapat baca. Jadi kalau tak dapat baca, cuba terbalikkan. Maknanya kita memang tersalah terminal. Okey. Kalau kita betulkan, dia akan keluarlah reading kat situ. Okey, itu kita nak ukur bateri. Okey, untuk kerja-kerja troubleshooting ataupun diagnose, kita ada satu lagi langkah, iaitu mengukur charging way, iaitu VBUS dan VBAT sebagai contoh. VBUS dan VBAT juga menggunakan active measurement. Okey, menggunakan active measurement yang mana kita perlu supply power kepada handphone ni lah. Okey, jadi kita supply saja kat bahagian charging ni. Okey, charging 5 volt. Okay. Kemudian kita ukurlah, kita carilah dia punya jalur VBUS, okay, ataupun VCharge. So jalur VBUS kita, sebagai contoh, kita check kat sini, tak ada. Okay, kita check dekat sini, nampak dia keluar 5.224 volt. Jadi kat sini kita nampaklah dia punya voltage VBUS kat situ. Okay, seterusnya kita boleh ukur VBAT. Cuma saya tak boleh nak ukur VBAT sebab saya ni memerlukan ribbon. Jadi handphone ni tak ada ribbon, dia dah hilang mana entah. So dia macam sama juga macam dalam kelas kita mengukur VBUS, VBAT, VPH dan sebagainya. Okey, itu untuk active measurement. Kemudian seterusnya kita nak ukur passive measurement. Okey, so kita pilih passive measurement. Kalau kita masuk kelas, kita akan belajar berkenaan dengan passive measurement ni. Maksudnya nilai diode, nilai ohm, okey, ataupun nilai resistan. Okey. Jadi saya tunjuk sebagai contoh lah ya. So untuk nilai passive measurement ni dia tak perlukan apa-apa power lah. Okay, passive measurement tak perlukan apa-apa power. Just kita ukur dekat bahagian ataupun dekat poin-poin yang kita nak ukur. Sebagai contoh, dalam kelas kita belajar menentukan ataupun mengukur nilai yang dikeluarkan oleh IC kepada konektor. Okay, jadi contohnya kita nak ukur nilai diode dekat bahagian konektor tertentu. Saya ambil contoh sebagai contoh je lah ya. Jadi untuk diode, kita probe merah ataupun positif, kita pergi dekat ground. Okay, hitam pergi dekat point yang kita nak ukur. Sebagai contoh, saya nak ukur dekat bahagian konektor, konektor FPC apa-apalah, tak kisah. Jadi dia kat sini akan keluarkan nilai-nilai tertentu. Contoh macam sekarang ni kan, 0.424. Itu adalah nilai diode yang dikeluarkan oleh konektor-konektor tersebut melalui IC. Jadi kat sini dia punya nilai yang kita boleh rujuk kepada skematik. Tak kisahlah skematik apa, dan kita boleh rujuk dekat skematik Pragmatic sendiri. Okey, Pragmatic ada ataupun skematik di tempat lain. So itu antara kegunaan RPS yang kita boleh gunakan untuk mengukur dan membuat pengujian. Okey, contoh kita nak ukur ohm pula, sama juga. Kita pergi dekat komponen yang kita nak ukur. Sebagai contoh resistor, kita just ukur dekat terminal resistor, akan keluar nilai resistan dekat situ. Okey, so fungsi ketiga RPS kita dah bagi tahu. So sekarang ni dia dah ada 3 fungsi, dan selepas ni saya akan tunjukkan satu lagi fungsi yang paling best, yang paling penting, terutamanya untuk technician untuk menentukan kerosakan smartphone berpandukan
apa yang dia telah sediakan. Okey, jom.